hari ni nak pergi special PID sekolah. Baru saya daftar. dengan PIBG. Jadi untuk makluman semua, PIBG ditubuhkan bukan saja untuk menjadi orang kata check and balance. Okay, lepas ni nak buat majlis untuk kakak Rauda. Nampak je kak ya, nampak je. Mendahului penerima penghargaan, dipersilakan Aina Salsabila binti Muhammad Zulkarnain, pencapaian UPKK 9A. Seterusnya dipersilakan Alif Adrian bin Adriel, pencapaian UPKK 9A. Seterusnya dipersilakan Nur Shazia Izhar bin Muhammad Isa, pencapaian UPKK 9A. Penerima seterusnya Putri Nur Rauda binti Muhammad Farid, pencapaian UPKK 9A. Seterusnya dipersilakan Amalina Safia binti Muhammad Harfaizi, pencapaian 8A. Seterusnya dipersilakan Izzat Zikri bin Johan, pencapaian UPKK 8A. Persilakan penerima penghargaan seterusnya Muhammad Nur Akif bin Muhammad Nur Edi, pencapaian 8A. Kecilnya. Seterusnya dipersilakan Nur Warisha Tazmin binti Muhammad Luqman, 8A. ألوان من مال فيه من أربعة ألوان
makin dalam. Farfudil muqaddirat qabla fawatil awan. La tabi' hayataka bilafzatin min ghuflah. Ihtaril aql wahtaril sihha. Fal haya hiya a'zamu ni'mah. 都不应该就该，我们当年追进在。Tolaklah dadah sebelum terlambat. Jangan gadai hidup hanya kerana sesaat. Pilihlah waras, pilihlah sihat. Kerana hidup ini anugerah paling hebat. Sekian, terima kasih. Sini. Okay, selesai di sekolah. Ya, Hari Raya. Hari Raya disambut dengan gembira. Ya, tak situ rehat, tak cantik? Okay, alhamdulillah dah selesai masyarakat PIBG. Kali kedua Umi attend. Dan yang penting ni dapat tengok anak Umi ni yang ni dapat anugerah. Tanya kakak Oda 9A.